Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keluarga yang dirahmati Allah SWT, semoga kita semua sihat, afiah di dalam naungan Allah SWT berserta keluarga kita tercinta. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, sebagai satu orang guru agama, kita mudah untuk mengajar anak orang. Anak orang, kita senang nak ajar dia, kita senang nak didik anak orang, mudah sangat. Tetapi ibu ayah dirahmati Allah, terkadang anak kita sendiri susah nak dengar cakap kita. Begitu juga terkadang senang kita nak dakwah jemaah perempuan, orang-orang di luar, senang kita nak mengajar mereka. Kita nak mengajar orang perempuan senang, boleh dengar cakap kita. Tetapi terkadang isteri kita sendiri susah nak dengar cakap kita. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, sebab itu Allah SWT berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada kebinasaan. Di sini kita faham medan dakwah ataupun tanggungjawab kita yang sebenarnya ialah family kita dan diri kita sendiri. Tapi ibu ayah dirahmati Allah SWT, kenapa Allah SWT uji kita? Kenapa tidak? Kenapa tidak Allah SWT tak boleh uji kita? Kita lihat para Nabi alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri mempunyai ujian di dalam family beliau. Kita lihat para Nabi, Nabi Nuh dan semua Nabi-Nabi alaihi wasallam daripada zaman Nabi Adam lagi mempunyai isu dalam keluarganya sendiri. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah SWT, kita kena faham bahawasanya medan kita ataupun tanggungjawab kita ialah dalam family kita. Dan jangan kita putus asa. Kita jangan putus asa dalam menyampaikan dakwah kepada keluarga dan anak-anak kita. Kerana apa? Kerana seburuk-buruk orang sekalipun, sejahat-jahat manusia, mereka itu mempunyai kemampuan ataupun peluang untuk menjadi sebaik-baik manusia. Jangan kita label orang, oh kau ni jahat, isteri kita tak nak dengar cakap kita kutuk dia, kita cakap benda buruk, kita doa buruk ke tentang dia dan anak-anak kita. Ini satu benda yang sangat merugikan. Sebab doa itu merupakan satu senjata dan satu peluang untuk menarik orang balik kepada kebaikan. Maka itu jangan kita senang-senang label orang jahat, label orang tak baik dan apa-apa yang sewaktu dengannya. Malah kita kena cuba berusaha dengan lemah lembut, dengan apa sahaja cara untuk mengajak keluarga kita dan diri kita kepada ke arah kebaikan. Maka di sini ibu ayah dirahmati Allah, kita doa sama-sama. Andai sekiranya kita diuji Allah SWT dengan family dan dengan anak-anak, dengan keluarga kita, kita cuba sedaya upaya dan jangan berputus asa, dan jangan lupa doa, minta dengan Allah, sebab Allah Subhanahu Taala yang memegang hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku dalam perkara-perkara kebaikan. Maka ibu ayah dirahmati Allah, sama-sama kita berusaha dan jangan berputus asa. InsyaAllah ada ganjaran ke atas orang yang bersabar. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.